Okey geng, dekat depan korang ni ada satu projektor. Lampu projektor yang ada eagle eye yang boleh tukar color yang dia punya lampu kecil dia. Dia datangkan dengan 4 wire macam ni. Korang boleh modify korang punya headlamp. Korang kena buka dia punya lens depan dan masukkan daripada hadapan. Nampak ini ada dia punya lock. Korang masukkan dan lock semula. Kalau misal kata korang punya lampu tu bahagian belakang ni tak muat ke apa kan, korang boleh potong dan buang bahagian ni. Modified mengikut cita rasa masing-masing. Dan jom kita test lampu dia. Kita sambung dulu wire. Untuk wire putih, dia akan menghasilkan lampu eagle eye dan dalam dia on off. Lampu dalam tu akan bertukar color. Nampak? Hijau tadi, biru, ni putih. Ni warna pink. Warna hijau, warna biru, warna pink, putih, dari kuning, biru, macam-macam color geng. Luaran dia ni color biru dia punya ring dia ni color biru. Jadi korang boleh pilih nak yang sesuai yang mana. Okey, untuk wire kuning pula dia menghasilkan color kuning. Color kuning. Okey. Lepas tu untuk merah. Merah dia menghasilkan color putih. Macam gitu geng. Biasanya putih lampu bawah dan kuning lampu atas geng. Lepas tu wire hijau. Wire hijau ni special geng. Dia nampak macam lampu biasa. Putih dan kuning bergabung sekali geng. Putih dan kuning bergabung sekali. Macam itu geng. Putih terus kuning. Putih dan kuning bergabung. Lepas tu dia punya eagle eye. Korang boleh gabungkan sekali eagle eye sentasi hidup. Macam gitu. Lampu kuning hidup. Ataupun ada mode eagle eye, lampu putih hidup. Macam itu geng. Korang boleh adjust ikut cita rasa korang. Datang macam gini. Memang cukup solid. Binaan dia memang cukup cantik. Korang boleh modify korang punya motor. Nampak lebih bergaya geng. Okey. Siapa yang berminat boleh beli dekat beg kuning kat bawah ni. Aku dah sediakan. Semoga perjalanan malam korang lebih terang lepas ni geng.